Hujung lengkung, trend dapur atau satu kesilapan membazir duit. Nampak macam biasa, tapi kenapa hujung kabinet ni melengkung? Ada sebab yang ramai tak tahu dan ada juga rahsia teknologi di sebaliknya. Kalau anda sedang rancang kabinet dapur, anda wajib tahu jawapan ni. Hai semua, Uncle Andrew sini. Hari ini Uncle Andrew nak kongsikan tentang hujung lengkung, trend dapur atau satu kesilapan membazir duit. Jom kita bongkar sama ada ia pelaburan bijak atau sekadar ikut trend semata-mata. Bentuk ini bukan sekadar trend. Ia diambil daripada konsep dapur Jepun dan Skandinavian. Mereka percaya rumah kena selesa, selamat dan praktikal. Bentuk lengkung ini memang ada keistimewaan, tapi bukan sempurna 100%. Ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Pertama, dari segi keselamatan, tiada bucu tajam yang boleh membahayakan anak-anak atau sesiapa di dapur. Kedua, ia memudahkan pergerakan terutama dalam dapur yang sempit. Anda tak akan rasa tersekat atau tersangkut bila lalu. Ketiga, dari segi rupa, lengkung ini beri sentuhan yang lembut dan mewah. Buat ruang dapur nampak lebih luas dan menarik. Namun, ada juga kekurangan yang perlu diambil kira. Kosnya lebih tinggi kerana proses buat lengkung ini lebih rumit daripada hujung tajam biasa. Selain itu, ruang simpanan di bahagian hujung sedikit berkurang kerana bentuknya yang melengkung. Jadi, pilihan ini sebenarnya bergantung kepada sama ada anda lebih utamakan penampilan cantik atau fungsi praktikal. Nak hasilkan hujung lengkung yang kemas, proses biasanya begini. 1. Pemotongan bentuk tepat dengan CNC router. Mesin ini guna kawalan komputer untuk potong papan mengikut bentuk yang kita nak. Jadi, lengkung lebih konsisten dan rapat. 2. Proses bending melentur. Untuk buat lengkung, kita guna papan yang lebih fleksibel seperti plywood nipis atau bending board. Papan ini dibentuk mengikut acuan dan ditetapkan kedudukannya supaya kekal melengkung. 3. Kemasan permukaan. Lepas bentuk siap, permukaan dilapisi sama ada dengan laminate post form supaya licin dan tahan calar atau cat PU untuk kemasan mewah dan tahan lama. Laminate post form adalah sejenis lapisan plastik nipis yang digunakan untuk melapik permukaan kabinet, meja dapur atau perabot. Apa yang special tentang post form ini adalah ia boleh dibengkokkan atau dibentuk ikut lengkung pada tepi meja atau kabinet tanpa putus atau retak. Permukaannya licin, tahan calar dan mudah dibersihkan sesuai untuk kawasan dapur yang selalu digunakan. Selain tahan lama, ia juga datang dalam pelbagai corak dan warna. Jadi boleh pilih ikut gaya dan tema dapur anda. Jadi, bila kita buat ujung kabinet yang melengkung, laminate post form ini yang jadi cover supaya bentuk lengkung tu kemas dan tahan lama tanpa nampak sambungan kasar. Keempat, ketepatan dan kemahiran. Semua langkah ini perlukan tukang berkemahiran tinggi. Sebab kalau salah potong atau salah lentur, lengkung boleh retak, tak simetri atau permukaan tak licin. Jadi, kenapa hujung kabinet ini melengkung? Sebenarnya, ia bukan sekadar gaya, tapi satu gabungan bijak antara keselamatan, keselesaan dan keindahan. Ditambah pula dengan sentuhan teknologi moden, setiap lengkungnya dipotong tepat, licin dan tahan lama. Hasilnya, ruang anda bukan saja selamat dan praktikal, tapi juga sedap mata memandang. Kalau anda suka video ini, tekan like dan share supaya lebih ramai dapat inspirasi untuk dekorasi dapur mereka. Dan kalau anda belum subscribe, tekan sekarang untuk lebih banyak tips dekorasi dari Uncle Andrew. Oh ya, Uncle Andrew nak tahu pendapat anda. Kalau buat kabinet baru, anda sanggup bayar lebih untuk hujung lengkung atau pilih hujung tajam untuk jimat kos? Komen di bawah. Uncle Andrew nak baca jawapan anda. Jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.